kita pagi ini. Sesi kita akan direkod dan kemudian akan dikongsikan. Saya rasa nanti admin akan unmute apabila sesi soal jawab ataupun mungkin boleh angkat tangan. Nanti admin akan benarkan untuk bertanya soalan. Jadi macam saya katakan tadi, awal tadi, so sesi bengkel taklimat bukan bengkel taklimat kita pada pagi ini adalah secara khusus untuk My Robotic Challenge kategori iRobotic untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okay, so ini taklimat pertandingan. Jadi bukannya bengkel untuk mengajar iRobotic. Bengkel untuk mengajar iRobotic kita akan adakan pada 22, 23 hari bulan. 22 dan 23 hari bulan. So hari ini waktunya pendek pun, mungkin 1 jam saja. So objektif taklimat kita hari ini adalah untuk saya memberikan taklimat tentang syarat-syarat pertandingan. Syarat-syarat dan cabaran pertandingan. Sebab maklum tahu ini adalah kali pertama guru-guru, murid-murid bertanding dalam kategori aerobotik. Jadi syaratnya mungkin perlukan perincian ataupun perlu penerangan. Jadi itu sebabnya kami adakan bengkel hari ini untuk memberikan peluang pada guru-guru untuk bertanya soalan tentang pertandingan, tentang syarat pertandingan, tentang litar pertandingan. Bukannya soalan teknikal, soalan teknikal nanti di bengkel. Okey, saya akan kongsikan. Jadi untuk itu saya akan teruskan dengan merujuk kepada syarat pertandingan. Merujuk kepada syarat pertandingan. Jadi saya rasa semua mungkin pun telah download syarat pertandingan yang telah pun diedarkan, saya rasa mungkin 2-3 minggu lepas. Kemudian juga telah diedarkan litar pertandingan. So ini syarat contoh, ni syarat untuk kategori sekolah rendah yang sebelah kiri saya ni. Kemudian ada syarat sekolah menengah. Okay, juga telah pun diedarkan. Dan juga litar pertandingan. Okey, jadi perhatikan ini adalah litar pertandingan. Perhatikan ini litar sebelah kiri ni, sebelah kiri ni. Litar yang ada di sebelah kiri ni bukannya litar yang sama dengan litar yang kita gunakan sewaktu program train the trainer iRobotic. Okey, pastikan tuan-puan mencetak litar yang betul. Itu nombor 1. Okey. Kemudian baik, untuk kita teruskan. Jadi apa yang saya akan lakukan, saya akan perincikan litar syarat pertandingan syarat pertandingan. So pertama sekali, ini syarat-syarat umum ni sebenarnya saya akan, yang mana yang syarat-syarat umum saya tak akan perincikan sebab yang tu mungkin boleh dibaca dan boleh mudah difahami. Jadi saya akan teruskan kepada syarat yang saya rasa memerlukan sedikit penerangan. So pertama sekali adalah baik untuk sekolah rendah dan sekolah menengah, yang mana sama saya akan teruskan untuk sekolah rendah dan sekolah menengah pada masa yang sama. Cuma bila ada perbezaan sekolah rendah dan sekolah menengah, barulah saya akan memperincikan perbezaan tersebut. So pertama sekali untuk pertandingan iRobotic, iaitu robot AI pengecaman image. So cabaran dia apa? Cabaran dia lah untuk pasukan menggunakan robot iRobotic secara berautonomi dan juga kamera yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Untuk buat apa? Untuk bergerak bebas, untuk melalui litar hitam dan juga litar berwarna, dan juga untuk sekolah menengah perlu mengelak halangan. Okay. So dalam proses ni peserta perlu mengumpul sebanyak mungkin titik markah daripada garis mula sampailah ke garis penamat nanti. Okay. Dan in the end, kita kata pertandingan ini kita akan rankkan, kita akan tarafkan pencapaian setiap pasukan. Kita akan kata pasukan yang mempunyai markah terbanyak akan ranking lebih tinggi. Kemudian kalau ada markah yang sama, barulah kita akan lihat waktunya. So untuk pasukan yang mempunyai waktu yang lebih pantas akan lebih tinggi dia punya ranking. Okey, itu satu. Yang kedua, ini pun saya pernah terangkan, untuk pertandingan aerobotik kita akan hanya ada 2 peringkat pertandingan. So yang pertama adalah peringkat akhir negeri. Peringkat akhir negeri, iaitu pasukan perlu menghantar video.
dan perlu menghantar video sebelum 30 hari bulan Jun. Okay. So maknanya hantar video 30 Jun tu terus peringkat akhir negeri dan juga pendaftaran lah. Okay. Kemudian kita akan terus kita akan memilih berpandukan ke semua video-video ni seluruh Malaysia. Kita akan pilih 5 pasukan terbaik seluruh negara untuk bertanding di peringkat akhir, di peringkat grand final secara fizikal di Kedah nanti. Okay. So itu lebih kurang untuk pertandingan. So ini nanti kalau ada soalan, admin akan tengok sama ada tuan-puan boleh tulis di chatbot, di ruangan chat ataupun angkat tangan. Okay, spesifikasi robot secara amnya adalah yang boleh digunakan untuk pertandingan aerobatik hanyalah robot aerobatik yang tidak diubah suai. Okay, robot aerobatik yang original yang tidak diubah suai. Okay. Rinciannya ada di dalam sini. Right. Seterusnya, okay, ini saya tak akan perincikan. Alright. Okay, ini yang paling penting. Jadi kalau kita lihat, saya akan terus ke lita pertandingan untuk peringkat akhir. Peringkat akhir maksudnya apa dia? Maksudnya peringkat yang tuan-puan ataupun murid-murid perlu rakam video yang sekarang ni yang perlu dihantar sebelum 30 Jun. So perhatikan untuk lita peringkat akhir ni kita pun telah memberikan litanya. So litanya adalah lita yang begini. Okay. Dan kita telah pun memberikan cabaran khusus untuk lita peringkat akhir dalam masa saya rasa minggu lepas. Ini contoh sebelah kanan saya ni adalah contoh cabaran untuk peringkat akhir. Kalau perhatikan, ini adalah cabaran untuk sekolah rendah. Okay. Dan yang ini adalah cabaran untuk sekolah menengah. So perhatikan cabarannya berbeza sekolah rendah dan sekolah menengah. Maknanya murid-murid dan guru-guru pastikan kamu merujuk kepada dokumen yang betul. Okay. So ini dokumen cabaran. Okay, cabaran ataupun dokumen cabaran dan titik markah lah kita panggil. Alright, so perincian ini saya akan sambil kita cerita tentang syarat pertandingan, saya akan rujuk kepada dokumen titik markah ataupun dan cabaran ini. Okay, so itu yang pertama telah pun diberikan. So sepatutnya tuan-puan boleh dapatkan di laman sesawang pertandingan ataupun di WhatsApp group pun ada, WhatsApp group, Telegram group juga diberikan. Okay. Alright. Seteruskan untuk saya akan teruskan dengan ini zon pergerakan. So ini satu yang baru yang hanya ada untuk aerobatik. Iaitu di dalam lita kalau kita rujuk ni lita, okey lita ni yang tuan-puan perlu cetak. So di dalam lita ni kita nampak macam keseluruhan lita ni adalah satu lita. Which is betul tak ada masalah untuk tujuan mencetak untuk skala yang betul di atas tarpaulin, memang litanya sepatutnya rupanya begini. Okey. Cuma untuk cabaran, perhatikan sebenarnya untuk cabaran lita akan ada terdapat 3 zon pergerakan di dalam lita. Okey, tiga zon pergerakan, dan tiga zon pergerakan ini diberi nama zon pergerakan bebas, zon otonomi garisan hitam dan zon otonomi garisan berwarna. Okay. So macam mana nak kenal mana satu zon yang mana? So perhatikan, kalau kita lihat pada dokumen cabaran di sini, diceritakan di dalam syarat zon-zon dia akan dibahagikan dengan garisan hitam putus-putus. So kalau kita boleh lihat di sini di atas dokumen cabaran, kalau saya zoom sedikit di sini ni, okay, saya zoom sikit kat sini, boleh lihat okay, ada garis putus-putus di sini ni. Sebelah kiri ni, belakang di sini di tengah ni ada garis putus-putus. Di sini pun ada garis putus-putus dari atas ke bawah. So apakah dia garis putus-putus ni? Inilah yang menunjukkan zon-zon yang merujuk kepada zon-zon yang kita ada di dalam lita. So perhatikan di sini, ini adalah zon 1. Okay, bahagian belah kiri sekali ni adalah zon 1. Kemudian di tengah-tengah ni adalah zon 2.
dan yang hujung kanan sekali adalah zon 3. Okey. So secara amnya kalau kita lihat ini adalah pergerakan zon bebas. Okey, zon bebas garisan hitam, zon 2 adalah zon garisan hitam dan zon 3 adalah zon garisan berwarna. Okey. Cuma perhatikan zon sedikit yang mungkin perlu kita ambil maklum adalah untuk zon 3. Okey, zon 3 tajuk zon dia adalah zon autonomi garis berwarna. Okey, dan kalau kita merujuk kepada garisan hitam putus-putus ini berada di kanan ini, merujuk kepada sebelah kanan adalah garis berwarna. Tapi garis berwarna ini kalau perhatikan dia besar. Dia sehingga masuk sedikit ke kawasan zon kawasan bebas. So, dan juga kalau di belah kanan ini zon garisan berwarna ni dia boleh panjang sampai kembali ke tempat mula di sini. Sebelah kiri dita. So apa maksud dia? Maksudnya sekarang ni zon 3 untuk zon autonomi garis berwarna, ia merujuk kepada kesemua garisan berwarna. Okey, so maksudnya sebelah kanan ni pun zon, termasuk garisan hijau ni, sebelah garisan hijau yang sedikit terkeluar daripada zon 3, dan juga termasuk garisan berwarna daripada zon 3 yang melangkaui zon 2 dan melangkaui zon 1. Okey, so itu semua adalah zon 3. Okey, saya harap ini mudah untuk kita faham. Okey, itu merujuk kepada zon merujuk kepada zon. Okey, tadi saya terangkan dia garis putus-putus. Now next untuk C dikatakan setiap zon adalah berasingan dan mempunyai garis mula, tamat dan arah permulaan, titik markah dan cabarannya tersendiri. Perhatikan di sini statement dia, setiap zon adalah berasingan dan mempunyai garis mula, tamat, arah permulaan, titik markah dan cabarannya tersendiri. So apa maksud dia? Maksudnya kalau di sini ini adalah zon 1. Okey, zon 1 sebelah kiri ni. So zon 1 punyai garis mulanya sendiri. Mana dia garis mula? Di bawah ni. Garis mula nanti akan kalau kita baca di bawah ni, garis mula akan indicate akan diberitahu melalui garis putus-putus berwarna biru. Okey. So perhatikan kalau saya zoom ni. Saya zoom ni. Okey. Ini adalah zon 1. Okey. Dan zon 1 dia punya garis mulanya sendiri iaitu di sini. Okey. Dan dia ada garis tamatnya sendiri. Mana garis tamat dia? Di sini. Okey, di sebelah kanan ni, nampak mouse saya ni, sebelah kanan ni. Okey, ini adalah garis tamat untuk zon 1. Okey, zon 1 ada garis mula dan garis tamat di sini. Kemudian zon juga mempunyai arah mula dan juga titik markah. So arah mula ni kalau tak diberitahu maksudnya tak adalah. Dia boleh mula ke arah mana-mana pun. Tapi yang penting dia ada punyai titik markahnya sendiri. So zon 1 titik markahnya mana? Kalau kita boleh lihat sini titik markah kita indicate ataupun kita beritahu melalui bintang berwarna merah. So di sini dalam zon 1 contohnya ada satu titik markah di sini dan satu titik markah di atas ni. Okey, dan satu lagi di bahagian bawah. Okey. So itu adalah maksud ni syarat ni dia syarat setiap zon adalah berasingan. So apa maksud berasingan saya akan terangkan nanti selepas ini. So kita lihat zon 2 pun dia ada, kalau saya ke kanan sedikit, zon 2 juga punyai titik mulanya sendiri. Sorry, garis mulanya sendiri dan garis akhirnya sendiri. Ini zon 2. Oh, arrow kejap tak nampak arrow sekejap. Okey, kejap. Tak nampak arrow kecil kalau saya. Okey, saya tu okey, zon tadi cerita kat mana, cerita pasal zon, boleh nampak ini adalah zon zon 1 zon 1. Okey, zon 1. Right, dan
Saya cerita tadi tentang permulaan zon kat mana ni? Permulaan zon di sini, di bahagian bawah. Satu permulaan zon untuk zon 1 dan sebelah kanan ni, ini adalah akhir ataupun tamat untuk zon 1. Boleh nampak yang warna merah ni, nampak kan? Okay. Dan kita boleh nampak titik markah kat mana? Titik markah untuk zon 1 ada di sini, ada satu titik markah. Okay. Dan okay. Dan di sini juga ada satu titik markah. Okay, itu adalah titik markah untuk zon 2. Sorry, untuk zon 1, titik markah kedua untuk zon 1. Okay. Sekejap, saya nak check dengan admin yang tak nampak tadi, dah nampak ke ataupun okey? Alright. Saya ada nampak beberapa soalan, saya habiskan terangkan zon dahulu. Okay, konsep zon dahulu, kemudian nanti baru saya akan kita akan lihat soalan-soalan yang datang nanti ya. Okay, so perhatikan ini adalah zon 2, so perhatikan ini adalah zon 2. Macam nak tahu zon 2? Ini dibatasi oleh, ini adalah zon 2, dibatasi oleh garis putus. Dan garis 2 juga ada punyai titik, ada punyai pertama adalah zon 2 ada punyai garis mulanya sendiri, satu di sini, dan dia juga ada garis tamatnya sendiri, iaitu di sini. Itu untuk zon 2. Okay. Dan kemudian zon 2 juga ada punyai titik markahnya sendiri. Mana titik markah? 1, 2 dan 3. Sorry, bukan. 1 dan 2 saja titik markah. Okay. Perhatikan titik markah ni bukannya, yang di bawah ini bukannya titik markah untuk zon 2. Sebab apa? Titik markah ni sebenarnya merujuk kepada garisan berwarna, iaitu zon 3. Jadi kalau kita lihat di sini, zon 2 hanya ada 2 titik markah. Okay. Kemudian kalau kita lihat zon 3, so zon 3 ada satu titik mula di sini, zon 3. Dan macam saya katakan tadi, zon 3 ni adalah garisan berwarna. So garisan berwarna sebenarnya dia ada juga yang bahagian yang dia terkeluar daripada physical zone tu. Contohnya di bahagian sini lah. Bahagian sini walaupun dia terkeluar daripada zon, tapi dia tetap dikira sebagai zon 3. Okay. So bermaksud ini adalah titik mula untuk zon 3 dan titik akhir zon 3 kat mana? Titik akhir zon 3 adalah di sini. Okay, titik tamat kita bagi dalam syarat kita panggil titik tamat. Jadi kalau kita lihat, ini adalah garis mula zon 3 dan di sini adalah garis tamat zon 3. Okay. Dan ada beberapa titik markah. Kalau perhatikan titik markah untuk zon 3 kat mana? Okay. Ada satu di sini, satu. Ada 2 di sini, 2. Kemudian ada di sini 3 dan di sini 4. Okay. Okay. Alright. Itu adalah untuk konsep zon konsep zon. Okay, saya nak teruskan. Okay. Jadi kita kata di sini, okay, zon perlu berada di atas garis mula, robot perlu berada di atas garis mula pada setiap permulaan larian. Okay, robot dikira berada di atas garis mula apabila mana-mana bahagian robot berada di atas garis mula. Okay, dan peserta dibenarkan menyentuh robot pada garis mula setiap zon untuk posisikan robot sahaja. Okay. Jadi apa maksud di sini? Di sini adalah kita bayangkan tadi kita katakan zon ni, setiap zon adalah berasingan. Okay. Jadi bermaksud kalau katalah contohnya robot digerakkan di dalam zon 1, selesai robot habis cabaran di dalam zon 1, kita boleh sebenarnya terus mengarahkan robot melengkapkan cabaran di dalam zon 2. So robot boleh secara automatik pergi ke zon 2 ataupun contohnya
pengguna murid-murid yang sendiri yang mengangkat robot dan letakkan dia di permulaan zon 2 juga dibenarkan. Tapi apabila nak mulakan robot di zon 2, perlu diletakkan di garis mula lah. Di garis mula. Okay. So itu maksudnya dengan zon berasingan. Tak sama dengan pertandingan biasanya. Pertandingan macam tu je makrobotik, robot mesti continuous daripada awal sampai habis. Okay. Untuk aerobotik, di situ adalah perbezaan paling ketara. Okay. So maknanya zon 1, zon 2, zon 3 semuanya adalah berasingan. Okay. Alright. Okay, ini F, kita kata zon 1, so, penamat untuk zon 1, mana satu penamat untuk zon 1? Garis tamat untuk zon 1, kalau kita lihat ini adalah zon 1. So ini adalah garis tamat zon 1. So garis tamat zon 1 adalah tempat yang sama dengan garis mula zon 2. So, tempat yang samalah. Okay. Jadi contohnya apabila kita menggerakkan robot dia dalam zon 1, apabila zon 1 nak boleh secara automatik ataupun secara berautonomi gerak terus ke permulaan zon 2, dan robot boleh terus bermula dengan zon 2. Sama juga dengan zon 3. Okay. Alright. Kemudian next is garis tamat juga merupakan titik markah. Ini penting. Okay, garis tamat juga merupakan titik merupakan titik markah. Jadi selepas contohnya bila kita berada di zon 1, contohnya habis kita mengumpul titik markah di zon 1, contohnya kita dah gerakkan robot dah melalui zon 1, kemudian gerakkan robot dah melalui zon 2. Kemudian kalau kita terus habiskan pergerakan robot, angkat robot dan letak pada zon 2, maksudnya apa? Maksudnya kita terlepas markah ketiga untuk zon 1. Jadi tak baguslah tak bagus. Jadi sepatutnya yang paling bagus adalah selepas robot mengambil titik markah pada titik markah kedua pada zon di dalam zon 1, robot boleh terus ke garis tamat zon 1. So apabila robot terus ke garis tamat zon 1, robot akan mendapat lagi satu markah untuk zon 1. Itu maksudnya. Alright. Tapi perlu diingat garis tamat titik markah pada garis tamat hanya boleh diambil selepas peserta mengambil kesemua titik markah yang ada di dalam zon tersebut. So contohnya kalau robot dah ambil titik markah yang pertama yang atas ni, dah ambil yang pertama di sini, kemudian dah ambil yang kedua, barulah robot boleh mengambil titik markah di tempat tamat. Maksudnya dapat 3 markah. Tetapi contohnya jika robot buat begini, robot jalan, dia ambil satu titik markah, kemudian dia terus pergi ke tempat tamat. So apa akan jadi? Robot tak salah, tak akan disqualify, tetapi apa robot akan dapat adalah robot hanya akan mendapat satu titik markah. Mana titik markah yang mana? Iaitu yang di atas sini sahaja. Dan titik markah tamat tidak akan diberikan kepada pasukan. Sebab apa tak berikan titik markah tamat pada pasukan? Sebab dia tidak melalui kesemua titik markah. Yang ini dia tak lalui. Dia tak melalui kesemua titik markah yang ada pada zon 1. So itu perlu ingat apabila kita melakukan strategi. Alright. Itu untuk G. Seterusnya, untuk setiap permulaan zon, untuk setiap permulaan larian. Di sini perlu tengok sedikit bahasa yang digunakan. Untuk setiap permulaan larian, robot wajib memulakan larian pada garis mula zon 1. So maksudnya apa? Maksudnya contoh pasukan baru nak start gerakkan robot, dia perlu gerak pada zon 1. Titik mula pada zon 1, iaitu di sinilah. Dia tak boleh permulaan larian ni dia tak boleh nak start tiba-tiba start di sini. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia perlu memulakan pelarian daripada zon 1 dahulu. Ambil maklum di sini bahasa yang digunakan adalah permulaan larian. Maknanya first time lah dia baru nak start, baru letak robot. Dia perlu memulakan daripada zon 1. Alright. Kenapa itu penting untuk kita ingat? So nanti kita akan saya akan terangkan lagi perincian dia.
Okey. Alright. Kemudian J. Okey. Robot perlu mulakan larian robot dengan menekan butang pada robot. So, robot perlu mengeluarkan bunyi yang jelas dengan pembas satu saat selepas butang ditekan. Dan robot hanya bergerak selepas pembas mengeluarkan bunyi. So apa maksud dia? Maksudnya apabila kita memulakan larian robot, contohnya di sini, okay, kita turn on robot, user ataupun pengguna perlu menekan butang di atas robot untuk memulakan larian robot. Okay, so dia tekan butang selepas 1 saat, okay, selepas 1 saat buzzer akan berbunyi dan kemudian barulah robot boleh mula bergerak. Okay, so ini perlu tahu. Okay, so tak bolehlah contohnya letak je robot, tekan turn on switch, robot terus jalan. Tak boleh. Okay, robot hanya boleh berjalan selepas pengguna menekan butang tekan dan selepas 1 saat buzzer dibunyikan. Okay, so itu untuk I. Alright, kemudian kita lihat di sini. Untuk J, peserta perlu menekan butang pada garis mula setiap zon. Okay, kan maknanya contohnya dia nak start pada sini, dia nak start di zon 1, dia tekan butang, okay, robot jalan di zon 1. Okay, tak ada masalah. Kemudian kalau katalah dia nak robot start di zon 2, macam mana pula? Okay, kalau merujuk kepada syarat J ni, okay, kalau nak mula pada okay, kalau contohnya pengguna selepas dia dah habis zon 1, dia nak mulakan pergerakan robot di zon 2, dia perlu meletakkan robot di awal garis 2 di sini. Kemudian dia perlu menekan butang tekan. Dan selepas 1 saat robot mula bergerak. Okey. So yang tu juga boleh dilakukan. Okey, kalau itu merujuk pada J, dia perlu, kalau kita nak robot start, maknanya kita angkat robot pada zon 1, letak di zon 2, kemudian nak mulakan pergerakan secara manual, pengguna perlu menekan butang. Dan kemudian selepas 1 saat bunyikan buzzer. Lepas tu barulah robot boleh mula bergerak. Okay, itu maksud syarat ni, peserta perlu menekan butang. Okay. Tetapi kita kata di sini, tiada tindakan akan dikenakan sekiranya robot meneruskan larian melepasi garis mula zon 2 secara berterusan daripada zon 1 tanpa menekan butang tekan ataupun membunyikan pembas pada garis mula zon 2. So apa maksudnya di situ? Maksudnya kalau katalah robot kita ni berautonomi, contohnya, okay, contohnya robot gerak daripada mula zon 1, kemudian dia gerak, dia ambil titik markah pada zon 1, kemudian dia ambil titik markah kedua di zon 1, kemudian robot terus bergerak sampai ke sini. Okay, so apabila robot sampai di garis tamat zon 1, iaitu tempat yang sama dengan garis mula zon 2, so robot dibenarkan secara berautonomi terus memulakan pergerakan di dalam zon 2. Tidak perlu pengguna menekan butang dan tidak perlu juga robot mengeluarkan bunyi pembas. Okay, so itu maksudnya robot secara berautonomi memulakan zon 2. So tak perlu letakkan apa-apa, tak perlu bunyikan buzzer, tak perlu bunyikan button. Okay, so bermaksud saya ulang sekali lagi, kalau kita mulakan robot secara manual, kita angkat robot letak di zon 2, so kita perlu menekan butang tekan dan perlu membunyikan buzzer. Okay, alright. So itu adalah cara pergerakan, dan pergerakan yang saya bagi contoh untuk zon 1 ke zon 2 tadi sama sahaja untuk pergerakan daripada zon 2 ke zon 3. Okay, sama sahaja. Alright. So itu untuk J. Okay. Kita lihat untuk K. Robot dibenarkan memulakan larian pada garis mula zon 2 selepas robot mencapai sekurang-kurangnya 1 titik markah di zon 1. Okay. So apa maksud dia? Maksudnya, contohnya, okay, kita mulakan robot di zon 1 di sini. Okay, robot bergerak, kemudian robot mencapai titik markah pertama di zon 1. So kemudian katakanlah pengguna ni dia tak nak ambil titik markah pada zon titik markah kedua pada zon 1. So ini tidak ada masalah. Okay. So kalau contohnya robot dia habis di sini, dia terus angkat robot dan letak pada zon 2 untuk mulakan zon 2. Boleh tak? Boleh.
Kenapa boleh? Disebabkan robot telah pun mengambil titik markah pertama, titik markah pertama pada zon 1. So dibenarkan untuk dia terus mulakan zon 2 tanpa dia menghabiskan cabaran di dalam zon 1. Okay. So ini juga benda yang sama, perkara yang sama ataupun syarat yang sama juga diguna pakai di antara zon 2 dan zon 3. Okay. Contohnya robot mulakan di zon 2. Okay. Kemudian selepas mengambil titik markah pertama, contohnya titik markah pertama adalah di sini. Mengambil satu titik markah. So dia tak semestinya titik markah pertama, dia syarat mengatakan satu titik markah. So contohnya kalau katalah robot, saya ulang balik tadi zon 1 tadi saya bagi contoh titik markah ini tapi sebenarnya syarat kata satu titik markah. Bermaksud robot mana-mana satu. Yang atas ni pun boleh, yang bawah ni pun boleh. So, contohnya kalau robot bergerak terus dia ambil titik markah di sini pun boleh. Dan robot boleh terus ke garis tamat. Okey, terus ke garis tamat. Alright. Dan apabila sampai ke garis tamat, tapi apabila kalau robot buat begini, apabila dia terus ke garis tamat ataupun peserta mengangkat robot dan meletakkan robot di garis mula zon 2, dalam kes ni peserta hanya akan mendapat satu markah daripada titik markah yang pertama yang di sini. Dia tidak akan mendapat markah daripada garis tamat. Kenapa tak dapat markah pada garis tamat? Disebabkan syarat mengatakan untuk mengambil syarat awal tadi mengatakan untuk peserta mengambil markah pada garis tamat, dia perlu mengambil kesemua titik markah di dalam zon. Okey, syarat ini jelas. Alright. So tadi kita kata dibenarkan mulakan larian. Okey, sorry saya kata selepas robot ambil, kalau di zon 2 robot bergerak, dia ambil satu titik markah, kemudian dia nak terus letakkan di zon 3, mulakan di zon 3 pun boleh. Tak menjadi masalah. Tak melanggar syarat lah. Of course tak dapat banyak markah, tapi yang pentingnya tak melanggar syarat. Okay. So itu untuk K, dia boleh mulakan di mana-mana. Okay. Kemudian di sini, rujuk di sini. Okay, sorry, tadi saya tertinggal satu. Okay. Robot, contohnya robot, kita boleh mulakan robot, pergerakan robot disebabkan oleh setiap zon ini adalah berasingan. Okay, disebabkan oleh setiap zon adalah berasingan, kita boleh mulakan pergerakan robot di mana-mana zon. Kecuali pada first time tadi, permulaan larian. Kalau kita rujuk tadi, ada satu saya ingatkan tadi, untuk setiap permulaan larian, maksudnya first time lah dia baru masuk dalam Lita ni ataupun baru first time nak rekod video, okay, mesti mulakan daripada zon 1. Tetapi selepas itu, contohnya kita telah pun berada di zon 2, contohnya katakanlah kita dah tamat zon 1 ni tadi, dah dapat 3 titik markah. Dah dapat titik markah pertama, titik markah kedua, lepas tu dah sampai ke garis tamat, selesai zon 1, dapat 3 markah. Kemudian robot mulakan pergerakan di zon 2. Robot mula zon 2, kemudian robot terkeluar pada garisan. Contohnya lah robot terkeluar pada garisan. So kemudian pengguna kata dia nak restart balik pergerakan robot. Okay. So untuk dia restart balik pergerakan robot, boleh, contohnya nombor 1, boleh dia mulakan daripada zon 1. Tak ada masalah. Boleh mulakan daripada zon 1. Tapi pada masa sama, tapi boleh juga peserta mulakan pelarian robot di zon 2. Okay, dia tak wajib untuk dia start daripada zon 1. Boleh dia start daripada zon 2. Sebab apa? Sebab tadi zon 1 tadi dia dah complete. Dia dah nak simpan markah dia. So boleh saja dia kata dia nak simpan markah untuk zon 1, dia nak cuba untuk zon 2, dapatkan yang terbaik untuk zon 2 sahaja. So maksudnya dia mula daripada zon 2 sahaja. Juga dibenarkan. Okay, juga dibenarkan. So ini juga sama untuk zon 3 lah. Sama juga untuk zon 3. Okay, so itu sebabnya kalau kita lihat untuk L, okay, masa dan titik markah untuk setiap zon akan dikira secara berasingan. Okay, keseluruhan larian daripada zon 1 tidak akan mempengaruhi masa dan titik markah untuk zon 2 dan 3. Dan keseluruhan larian zon 2 tidak mempengaruhi zon 1 dan zon 3. Dan seterusnya sampai hujung. So maksudnya apa? Maksudnya macam saya terangkan tadi, markah kita dapat untuk zon 1 dan masa untuk zon 1 adalah untuk markah dan masa untuk zon 1.
Markah dan masa untuk zon 2 adalah untuk zon 2. So kalau kita reset, kita restart balik zon 2, restart balik zon 2, restart balik zon 2, apa akan jadi pada markah pada zon 1? Tidak akan jadi apa-apa. Dia akan kekal yang sama, markah dan masa. Okay. Kecuali contohnya, kalau contohnya robot, kita dah contohnya kita di zon 1, dah buat zon 1, dah sampai ke garis tamat zon 1, dah dapat 3 markah. Kemudian apabila masuk ke zon 2, robot terkeluar. Robot terkeluar dan kemudian dia nak restart balik. So dia restart balik zon 2. So kalau dia restart zon 2 tak ada masalah. Markah dan masa untuk zon 2 sahaja akan di reset. Tapi apa berlaku contohnya, sebenarnya robot, apa akan berlaku apabila robot peserta, apabila dia tersasar di zon 2, dia mulakan daripada zon 1. Dia restart pada zon 1 balik. So apa akan jadi kalau dia buat begitu? Apabila dia buat begitu, apabila dia restart balik daripada awal, markah daripada zon 1 dan masa untuk zon 1 juga akan di reset. Akan dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Sebab peserta sendiri yang mahu start daripada zon 1, dia sendiri nak restart balik zon 1 ni. Kenapa dia nak buat? Mungkin strategi dia. Jadi syarat mengatakan apabila dia restart balik daripada zon 1, markah untuk zon 1 dan zon 2 akan reset. Markah untuk zon 1 akan reset. Of course markah untuk zon 2 juga reset. Okay. So itu maksudnya untuk M. Untuk M. Okay. Akan reset semula. Alright. Dan juga untuk N ni pun samalah, masa dan titik markah untuk semua zon akan di-reset semula apabila robot bermula pada zon 1. Jadi ini kena prihatin strategi setiap pasukan nak mulakan daripada zon 2 ke, nak mulakan zon 1 ke, ataupun nak mulakan zon 3 ke, dia perlu prihatin tentang strategi. Okay? Alright. So itu lebih kurang, itu adalah untuk zon. Saya akan nak buka soalan untuk konsep zon dahulu. Admin tolong tengokkan soalan-soalan yang related kepada zon saja dulu. Soalan-soalan yang related kepada hubungan antara zon. Bukannya detail untuk setiap zon lagi. Detail untuk setiap zon kita akan terangkan selepas saya terangkan secara detail zon-zon, detail untuk setiap zon. Okay, sekejap kita bagi masa sikit untuk admin kita tengok kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dengan kaitan zon, hubungan zon antara zon. Tak ada Okay. Belum ada, tak apa. Kalau ada nanti boleh ditanya. Alright. Saya akan teruskan. Okay, masa kita tak banyak, jadi saya akan teruskan. Okay, zon 1 pergerakan bebas. Zon 1 pergerakan bebas, kalau merujuk ni. Saya clear sekejap saya punya screen. Okay, zon 1, perhatikan syarat antara dalam zon 1, zon pergerakan bebas adalah semasa robot berada di dalam zon pergerakan bebas, robot perlu sentiasa berada di dalam sempadan zon. Okay, so yang mana sempadan zon? Sempadan zon adalah garis hitam 10 mm. So perhatikan di dalam zon 1 ada garis hitam yang kurus. Yang kurus ini adalah garis hitam 10 mm. So ini adalah sempadan zon. Okay. So ini adalah sempadan zon. Bukan, so maksudnya apa? Maksudnya robot ini bukannya garis yang robot perlu ikut apabila nak berada di dalam pergerakan dalam zon pergerakan bebas. Tapi ini adalah sempadan zon. So maksud sempadan apa dia? Maksud sempadan maksudnya robot bergerak bebas dan perlu sedaya upaya untuk kekal berada di dalam sempadan zon. Okay? Alright. So apa maksudnya robot kekal di dalam sempadan zon? So kalau kita perhatikan untuk nombor 2 ni, okay, keempat-empat roda. Robot ada 4 roda. So keempat-empat roda perlu berada di dalam sempadan zon. Okay, kalau ada roda ada 4, so keempat-empat roda perlu berada di dalam sempadan zon. Dan robot dikatakan terkeluar daripada zon apabila mana-mana satu roda robot, keseluruhan roda robot terkeluar daripada zon. Kita ulang robot dikira terkeluar daripada sempadan zon apabila mana-mana satu keseluruhan roda terkeluar daripada sempadan zon. Okay, so kalau terkeluar sikit tak ada masalah. Walhal sebenarnya kalau 2 roda terkeluar hanya sedikit saja,
sedikit saja roda terkeluar daripada zon, sepadan zon juga tidak menjadi masalah. So dia akan menjadi masalah apabila mana-mana satu keseluruhan robot. So contohnya, sekejap, saya rasa saya ada gambar ni, kejap saya cuba cari. Sekejap, takut ini yang tak jelas. Okey, sementara tu apa ni, saya minta admin tolong tengokkan kalau ada soalan, saya nak terangkan pasal roda dulu. Okey, ada soalan. Ada soalan ni. Okey, tak apa, Fatim boleh tolong bacakan saya soalan kalau ada soalan. Oh, angkat tangan. Angkat tangan tu maksud dia. Sekejap. Saya nak cari gambar yang untuk memudahkan kita menerangkan tayar. Okey. Okey, saya ambil contoh, ini adalah robot saya berada di atas lita, tapi ini lita ni lita yang biasa Okey, kalau perhatikan, ini robot saya. Okey. So robot menghadap ke depan. Okey. So robot dikatakan masih berada di dalam, kalau macam ni robot berada di dalam sempadan. So saya kata tadi, kalau terkeluar sedikit, walaupun dua-dua tayar ke empat-empat tayar terkeluar sedikit daripada sempadan, so ini dikira robot masih berada di dalam sempadan. Okey. Tapi apabila robot keseluruhan satu roda berada di luar daripada sempadan, contohnya macam inilah, keseluruhan satu roda berada di luar sempadan, so dalam keadaan ini robot dikira terkeluar daripada sempadan. Okey? Alright. Itu harap jelas. Okey. Saya akan teruskan keseluruhan robot. Okey, so itu adalah pergerakan bebas. Now, next, di dalam zon pergerakan bebas, okey, perhatikan ada satu konsep yang kita panggil sebagai segmen. Okey, segmen ni dia ada beberapa. Segmen dua roda yang diwarnakan dengan jingga, kemudian segmen roda belakang diwarnakan dengan ungu, dan juga segmen mengelak halangan iaitu merah jambu. So apa maksud segmen ni? Jadi kita perhatikan di dalam zon, okey, di mana ada warna yang berkaitan dengan zon-zon di sini, maksud syarat untuk segmen tersebut terguna pakai. Okey, so contohnya kalau kita perhatikan di sini dalam lita cabaran sekolah menengah, di sini adalah zon jingga. Okey, zon berwarna jingga, nampak di sini berwarna jingga. So perhatikan di dalam zon jingga, okey, di dalam zon jingga robot wajib bergerak dengan hanya menggunakan dua roda sahaja. Okey, wajib bergerak dengan hanya menggunakan dua roda sahaja. So macam mana nak gerakkan robot dengan dua roda sahaja? Yang tu perlu cari sendiri. Tapi yang penting robot hanya boleh bergerak di dalam zon jingga dengan menggunakan dua roda sahaja. Okey? Alright. Itu syarat untuk zon jingga. Okey? Dan kalau contohnya robot tiba-tiba menggunakan 4 roda di dalam zon jingga, so apa akan berlaku? Robot akan dikira terkeluar daripada zon jingga. So maknanya kalau dia terkeluar daripada zon jingga, bukan terkeluar daripada zon jingga, terkeluar daripada sempadan, tak memenuhi syarat. So robot perlu dimulakan sekali lagi daripada awal zon 1. Okey?
Right, itu zon 2, zon jingga. So macam mana nak dikira robot telah memasuki zon jingga? So kalau kita lihat di dalam syarat, okay, robot dikira telah masuk ke dalam, bukan zon jingga, segmen jingga. Robot dikira telah masuk ke dalam segmen apabila keempat-empat keseluruhan roda berada di dalam segmen. Manakala robot dikira keluar daripada segmen apabila salah satu keseluruhan roda keluar daripada segmen. So maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ambil contoh robot saya di sini ni, okay. So dalam keadaan begini, robot bergerak dalam keadaan begini ni robot masih belum berada di dalam segmen jingga. Okay. Robot dikira berada di dalam segmen jingga hanya apabila keseluruhan keempat-empat roda berada di dalam segmen jingga. So keadaan begini barulah robot perlu mengikut cabaran ataupun perlu memenuhi syarat di dalam zon jingga. Okay. So selagi dia duduk dalam zon jingga, okay. So ini saya bagi contoh, ini adalah kalau tengok ni lita training, ni lita latihan. So kalau perhatikan untuk lita pertandingan, zon jingga dia mula straight line macam ni. Straight line nampak ni di sini ni straight line. So kena perhatikan, tengok sendiri di dalam dokumen cabaran bagaimana bentuk garisan tu. Okay? Alright. Okay. Kemudian kita kata robot dikatakan keluar daripada zon jingga apabila mana-mana satu roda berada di luar daripada segmen jingga. So contohnya kalau macam ni belum lagi keluar. Okay. Apabila satu sahaja roda terkeluar daripada segmen jingga, dalam keadaan macam ni contohnya, satu roda dah terkeluar. Contohnya di sini Okay, satu roda keluar daripada zon jingga, bermaksud robot telah pun terkeluar daripada zon segmen. Satu roda keluar daripada segmen jingga, bermaksud robot telah pun keluar daripada segmen jingga dan dia tidak lagi terikat kepada syarat segmen jingga. Okay? Alright. So itu untuk segmen. Okay. Kemudian segmen ungu pun sama konsep dengan segmen jingga tadi. Cuma kalau segmen ungu dikatakan robot wajib menggunakan roda belakang saja. Roda dua belakang saja. Itu segmen ungu. Tapi untuk peringkat final ni tak ada segmen ungu. So tak adalah. Okay. Kemudian segmen merah jambu. Okay, segmen merah jambu, di dalam segmen ini apa maksud dia? Segmen ini robot perlu wajib mengelak halangan. So perhatikan di dalam syarat ini, halangan akan diletakkan di sini, tetap di sini. So maksudnya robot perlu di dalam zon 2, di dalam zon 1 segmen merah jambu, robot perlu mengelak halangan. So elak halangan ni ikutlah cara macam mana pun, yang penting dia tak langgar halangan. So kalau langgar halangan, robot akan dikira terkeluar daripada segmen jingga ataupun tidak memenuhi syarat segmen merah jambu, dan robot perlu dimulakan semula daripada awal, daripada sini. Okay, tak boleh kalau contohnya terkeluar tidak memenuhi syarat zon merah jambu, dia start balik robot di sini, tak boleh di dalam zon selagi dia berada di dalam zon, kalau apa-apa kesalahan dibuat, robot perlu mulakan larian pada awal zon. Okay. Alright. Okay, itulah halangan merah jambu. Saya rasa okay. Kemudian saya teruskan untuk zon 2. Zon 2 syarat dia saya rasa agak mudah. Saya akan cuba lajukan sedikit sebab kita sedikit ke belakang masa ni. So untuk garis hitam, autonomi garis hitam, robot perlu bergerak mengikut garis berwarna hitam. Dan keseluruhan robot, kalau tengok keseluruhan kawasan vertex robot macam ni lah, hijau ni, perlu berada di, mana-mana bahagian vertex robot perlu berada di atas garisan hitam. Itu nombor 1 untuk bergerak ikut garisan. Okay. So kemudian, yang beza dia di sini adalah untuk sekolah menengah. Untuk sekolah menengah, apabila diberikan, contohnya ni kan, ini adalah cabaran untuk sekolah menengah. Apabila diberikan warna di sini, apabila diberikan warna di sini,
Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita lihat di bahagian bawah cabaran ni, diberikan cabaran, okey. Okey. Segmen titik markah warna kuning. So warna kuning apa dia maksud dia? Ni untuk sekolah menengah. Warna kuning maksudnya ada turutan A, C, D yang perlu robot lalui untuk mendapatkan titik markah. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, okay, untuk robot mengambil titik markah yang ada di atas ni, robot perlu melalui A, kemudian C, kemudian D. Barulah dikira robot mencapai titik markah yang pertama. So maksudnya kalau robot contohnya dia pergi terus, dia pergi naik atas sini, kemudian dia ambil checkpoint ini, lepas tu kemudian berpatah balik, dia nak pergi ke sini, tidak dibenarkan. Tidak boleh. Maksudnya kalau robot buat begini, robot dikira tidak mendapat titik markah yang di sini, yang kedua ni. Dia dapat yang satu, tapi yang kedua ni dia tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab syarat untuk mendapatkan titik markah D ni, dia perlu melalui A, C dan D. Okay. Alright. So itu untuk warna segmen titik markah. Okay, untuk zon 2. Kemudian kemudian dari sembur warna, so saya rasa yang ini saya tengok apa lagi yang perlu saya terangkan. So warna ni jika ada macam sekolah rendah, contohnya sekolah rendah, kalau kita perhatikan cabaran untuk sekolah rendah, okay, tadi di sekolah rendah sekolah rendah pun ada warna. Sekolah rendah ada satu tempat je ada warna. So sekolah rendah pun ada perlu mengikut arah turutan begini. Cuma beza dia kalau kita ke sekolah menengah, okay, nombor satu warna dia berbeza, so kena perhatikanlah di dalam syarat cabaran. Kalau warna hijau ni merujuk kepada apa pula? Warna hijau turutan dia adalah BDE. So kena ikutlah BDE. Rujuk pada BDE mana dia, saya zoom sikit. Okay. BDE. Okay. Untuk mendapatkan titik markah pertama. Okay. Robot boleh lalu gerak daripada A ni, dia perlu melalui B, perlu melalui D, kemudian melalui E, baru dapat titik markah pertama. So itu untuk segmen yang pertama, zon 2, bahagian segmen titik markah. Okay. Alright. Kemudian kalau perhatikan untuk sekolah menengah, syarat sekolah menengah titik markah, tadi kita merujuk pada sekolah rendah, sebab sekolah rendah ni sama saja. Sekolah menengah sama saja dengan sekolah rendah untuk syarat yang saya berterangkan tadi. Tapi kalau kita lihat di sekolah menengah, zon bebas. Okay, zon 2. Okay, perhatikan. Untuk zon 2, okay, kita sama. Zon 2, autonomi garis hitam ada. Tapi perhatikan, untuk sekolah menengah, dia ada satu segmen titik markah, sama seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian ada juga segmen angkat dan letak. Okay, segmen angkat dan letak. So apa yang perlu dibuat untuk segmen angkat dan letak ni untuk sekolah menengah okay, untuk sekolah menengah sebenarnya dia belum merujuk kepada cabaran sekolah menengah. Okay, ada sekolah menengah, perhatikan disebabkan ada warna di sini, ada warna diletakkan di dalam kotak di bahagian untuk cabaran diletakkan warna di sini, warna kuning. Okay, jadi kalau kita rujuk kepada syarat ni untuk sekolah menengah, jika segmen angkat dan letak ni warnanya kuning, okay, warnanya kuning, kedudukan akhir objek adalah pada kotak A. Okay, kedudukan akhir adalah pada kotak A. Jadi bermaksud, kalau kita lihat syarat ini, apa yang robot perlu lakukan adalah robot perlu mengangkat objek yang berada di sini. Okay, perlu mengangkat objek. Objek akan diletakkan di sini. Oh, tebal ni. Okay, objek akan diletakkan di sini.
Okay, Allah kotak sini. So apa yang perlu dilakukan oleh peserta adalah perlu mengangkat objek daripada kawasan sini dan letakkan di pada garis A. Di sinilah. Selesai letak di A barulah mendapat satu titik markah. Okay. So ini perlu angkat dan letak. Kenapa angkat dan letak? Sebab ini adalah segmen angkat dan letak. Okay. So itu untuk sekolah menengah. Okay. Yang berbeza pada sekolah rendah. Perhatikan ada dua tempat di mana dia perlu mendapatkan warna ataupun bukan mendapatkan warna. Perlu menggunakan kamera AI untuk mengesan warna dan kemudian sekolah menengah perlu meletakkan di tempat A seperti yang diletakkan di dalam cabaran. Okay. Saya teruskan. Last kali kita kata segmen bergerak ikut garisan warna. Okay. So garisan warna ni kita berada di zon 3. So cabaran dia adalah untuk robot bergerak di sepanjang garisan berwarna. Okay. Untuk mengutip ataupun untuk melalui kawasan titik markah. Okay. Robot tak perlu melalui semua garisan. Yang penting adalah robot melalui ataupun mendapatkan melalui kawasan-kawasan yang ada titik markah. So contohnya kalau untuk sekolah menengah untuk sekolah rendah dulu. Untuk sekolah rendah kita ambil contoh ni, titik markahnya ada di sini satu, di sini satu, di sini satu, kemudian di bawah ni pun ada satu. Untuk sekolah rendah. Okey. Manakala untuk sekolah menengah, okey, ada satu di sini, satu di sini, satu di sini dan satu di sini. So ini adalah garisan berwarna dan garisan berwarna ni umum tahu kita perlu menggunakan kamera AI. Okay, dan kita kata untuk segmen robot bergerak ikut warna ni, zon 3 ni, robot tadi saya katakan perlu bergerak ikut garisan. Okay. Dan robot hanya boleh, ini penting robot hanya boleh menukar laluan ke garisan yang berbeza warna pada mana tempat? Pada dua tempat saja, iaitu pada garisan berterusan ataupun pada simpang silang. Okey, so apa maksud dia? Kita bagi contoh di sini. Okey, ini adalah contoh simpang silang dan ini adalah contoh garisan berterusan. So hanya di sini saja robot boleh bergerak dan menukar warna garisan yang robot sedang ikut. Contohnya kalau garisan merah ni dia nak pusing kanan, pusing kiri, boleh. Maksudnya daripada merah nak tukar ke kuning, boleh di sini sahaja. Jadi salah satu tempat di garis silang ni. Ataupun boleh juga nak tukar garisan berwarna. Contohnya robot sedang ikut garis merah, kemudian dia nak tukar ikut garis hijau. Boleh juga kalau di sini. Okay. So bermaksud robot tak boleh tukar warna di tempat lain. Contohnya robot dekat sini, ni contohnya. Ataupun bukan, contoh baik satu. Robot di sini. Okay. Kemudian robot nak tukar warna, dia nak terus turun ke, daripada warna biru dia nak turun ke warna hijau ni. Boleh tak? Tak boleh. Ini dikira robot melanggar syarat. So robot tak boleh tukar daripada biru ke hijau. Sebab apa? Sebab di sini tak ada garis simpang ataupun tidak ada garisan berterusan di sini. Okay? Alright, so tak boleh. Alright. So saya harap itu sebenarnya dari segi segmen. Okay, saya rasa yang penting untuk syarat pertandingan adalah itu, cabaran dia, cabaran. Yang lain tu saya rasa itu banyak kepada administration, bagaimana kita nak bergerak menjalankan syarat pertandingan secara umum. So yang tu saya rasa boleh dibaca, dirujuk sendiri oleh guru ataupun murid. Jadi saya rasa better dengan masa yang kita terhad ni, saya rasa saya nak buka soalan untuk soalan daripada guru-guru. Kita mulakan ikut siapa yang tanya dulu lah. Saya tengok Fatin, cuba tengok mana soalan. Fatin boleh tolong bacakan? Panjang ke soalannya? Okey. Sekejap. Saya akan cuba, sebab banyak soalan ni, saya akan cuba, admin akan filter, kemudian bagi saya soalan tu, saya akan cuba baca. Okey, yang pertama, alright, saya zon 1 boleh tak robot langgar garisan? Okey, salah satu yang saya tengok, okay, zon 1 boleh tak robot melanggar garisan hitam? Ya.
Straightforward answer, pada zon 1 robot boleh melanggar garisan hitam. Yang tak boleh buat apa? Yang tak boleh buat adalah keseluruhan satu roda terkeluar daripada garisan hitam ataupun garisan sepadan, garisan sepadan. Okay. Alright. Kemudian mula zon 1 mana? Ni mula zon 1 adalah di sini, di bawah ni. Okay. Untuk sekolah rendah, sekolah menengah pun samalah. Di bawah ni, dari semula. Okay, kedudukan robot pada mula hanya perlu mana-mana bahagian robot menyentuh garisan. Macam aku ketik. Okay, soalan daripada peserta, kedudukan robot pada mula hanya perlu mana-mana bahagian robot menyentuh garisan. Betul ke tak ni? Ya. Syarat mengatakan mana-mana bahagian robot sahaja diperlukan untuk berada di atas garisan. So maksudnya kalau contohnya ini Lita ni tadi, kalau kita kata berada di atas garisan macam inilah contohnya. Okay, so ini memenuhi syarat untuk mula. Okay, boleh tak macam ni? Tak boleh, sebab dalam keadaan ini robot tidak lagi berada di atas garisan. Dan sama juga, tak boleh juga macam ni. Alright. Okay, lagi soalan. Kat mana lagi ni? Okay, kejap saya baca satu. Okay. Untuk zon 1, jika keluar daripada kawasan warna coklat nak masuk ke kawasan merah jambu, adakah boleh buat tayar? Okay, soalan dia, untuk zon 1, jika keluar daripada kawasan zon jingga maksudnya ni nak masuk ke zon merah jambu, adakah boleh gunakan 4 tayar? So jawapan straightforward dia, boleh. Sebab apabila robot keluar sahaja daripada segmen jingga, apa maksud keluar? Maksudnya mana-mana satu roda berada pada zon jingga, maksudnya robot dah terkeluarlah daripada zon jingga. So apabila robot terkeluar pada zon jingga, dalam kes ni walaupun sebahagian besar daripada badan robot masih berada di zon jingga, tapi disebabkan ada satu roda berada di luar pada zon jingga, maksudnya robot sudah pun terkeluar pada zon jingga. Dan apabila robot terkeluar pada zon jingga, syarat zon jingga tidak lagi diguna pakai. So gunalah berapa banyak roda pun untuk menggerakkan robot. Untuk menggerakkan robot ke tempat seterusnya. Okay. Okay, rakaman robot akan menggunakan lita yang ditayangkan. Rakaman robot menggunakan lita yang ditayangkan atau di dalam syarat pertandingan. Kita hanya ada satu sahaja lita untuk pertandingan. Jangan tersilap dengan lita yang di dalam contoh, iaitu lita yang kita gunakan di waktu latihan trainer. Pastikan gunakan lita pertandingan, ada satu saja. Saya tak pasti apa maksudnya yang tersilap ni. Nak cetak pun pastikan cetak lita yang betul. Yang ni, cetak lita yang kosong. Yang merah ni, yang saya tunjukkan yang ni belah kanan ni, apa dia? Ini adalah dokumen rujukan. So terus terang kat sini bukan dicetak. So, jangan cetak dokumen yang belah kanan ni. Pening nanti. Okay, kemudian muka surat berapa ceritakan tentang warna zon, cari sendiri di dalam syarat. Robot kena sentuh bintang ataupun cukup lalu. Okey. Untuk mendapatkan titik markah, robot perlu melalui bintang tu. Perlu melalui. Kalau contohnya bintang ni dia ditempik di atas lita kan. So robot hanya perlu melalui satu. Robot perlu melalui titik markah. So titik markah ni besar ni je, kecil je ni. Okay. Lebih kurang berapa contohnya, mungkin 2 cm kali 2 cm. Okay. So robot perlu melalui actually size bintang ni sebenarnya berapa? Nanti akan diberitahu 2 cm. Nanti kita akan update sebab nanti ada yang pakai bintang besar pula, jadi tak betul lah syarat So bintang ni size dia akan diberitahu nanti akan diberitahu. Saya tak pasti dalam syarat ada ke tidak. Tak ada dalam syarat, tak ada, tapi nanti kami akan update size bintang. So bermaksud robot perlu melalui di atas bintang. Tidak cukup. So maksudnya apa? Maksudnya tidak cukup robot hanya memasuki zon. Kalau contohnya robot kat sini, robot masih belum dapat titik markah ataupun belum dapat markah. Okey. So saya harap yang itu menjawab soalan. Kalau robot terkeluar berwarna,
Okey, ini pun saya dah terangkan tadi kalau robot terkeluar daripada warna, contohnya setakat terkeluar daripada warna tak menjadi masalah. Robot boleh teruskan pergerakan sebab dia terkeluar warna, maksudnya dia bukannya tak memenuhi syarat, dia masih memenuhi syarat. Okey. Tapi kalau dia terkeluar di waktu zon jingga, robot terkeluar daripada sempadan, robot perlu start semula daripada awal. Robot perlu start daripada awal. Okey. Tutorial cara guna robot. Okey, ini bukan soalan pertandingan, ini soalan penggunaan robot. Saya akan jawab nanti. Okey, kotak halangan hanya untuk sekolah menengah ke sahaja ke? Sekolah rendah juga ada kotak halangan. So ini contohnya ni, ini ni sekolah rendah, ada di sini kawasan kotak halangan. Sekolah menengah pun ada kawasan kotak halangan di sini. Okey, so kotak halangan terguna pakai untuk kedua-dua, sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, di dalam rujukan ada zon ungu tapi tak ada. Okey, tak ada. Ya, betul. Okey, walaupun dalam syarat ada syarat tentang zon ungu, tapi perhatikan cabaran yang diberikan untuk peringkat akhir tidak ada zon ungu. So tak adalah, tak perlu nak cari zon ungu tu. Okey, zon 1 sekiranya robot terkeluar dari zon jingga sebelum mengambil checkpoint kemudian berpusing setelah masuk segmen zon. Oh, okey. Alright, soalan ini menarik. Okey, ada satu soalan di zon 1 sekiranya robot terkeluar dari zon jingga. Sekejap, saya lukis. Okey, robot berada di zon 1, kemudian robot dia tak ambil checkpoint lagi, dia terkeluar daripada zon jingga. Contohnya, robot bergerak, dia mula di dalam zon jingga, tapi dia tak sempat ambil checkpoint yang berada di zon jingga dan dia terkeluar daripada zon jingga. Okey, sebelum mengambil checkpoint. Kemudian dia berpusing balik setelah masuk ke merah jambu untuk mengambil checkpoint pertama. Adakah dikira? Ya, boleh. Tak ada masalah. So maksudnya, kalau contohnya robot bergerak dalam zon jingga, kemudian dia terkeluar dari zon jingga tanpa mengambil titik markah yang atas ni, boleh tak dia patah balik masuk ke zon jingga? Boleh. So robot boleh berpatah balik masuk ke dalam zon jingga. Tak ada masalah. Cuma syarat terguna pakailah. Syarat dia masuk ke zon jingga. So dia perlu berada, keseluruhan badan dia perlu berada di dalam zon jingga. Maksudnya kalau dia U-turn tu, seluruh badan robot perlu berada di dalam zon jingga. Baru dia boleh ambil titik markah. Okey? Sebab dikira robot hanya berada di dalam zon jingga apabila keempat-empat roda berada di dalam zon jingga. Okey? So mesti perlu masuk, empat-empat tayar perlu masuk dulu baru dia boleh ambil checkpoint. Jadi juga bermaksud macam ni tidak dibenarkan lah. Contohnya robot terkeluar terkeluar zon pink, terkeluar pada zon jingga, robot di sini, kemudian dia gerak sampai ke sini je, separuh badan je. Ada lagi dua tayar masih berada di luar daripada zon jingga. Tapi badan robot berada di atas titik markah zon jingga. So macam ni boleh tak? Macam ni tak boleh. Ini dikira robot tidak mendapat titik markah pada zon jingga. Okey? Sebab apa tak dapat? Sebab sebenarnya robot masih berada di luar zon jingga. Okey? So ni soalan yang valid daripada tadi. Okey, seterusnya apabila saya rujuk dalam zon, okey, zon ungu tadi saya dah jawab. Okey. Lagi soalan tak? Okey, saya tunggu admin bagi saya lagi soalan-soalan yang mana sama semua tak payah. Okey, soalan dia, macam mana dikira robot menyentuh titik markah? Kita kata mana-mana bahagian robot menyentuh titik markah dikira telah mendapat titik markah. Walaupun contohnya roda dia je, roda robot je dia lalui di atas titik markah. So itu dikira mendapat titik markah. Okey, so jadi itu sebabnya saiz titik markah tu untuk peringkat kelayakan ni saiz titik markah, sebab untuk final kami dah tahu saiz apa tapi mungkin dalam syarat tu tak dikatakan berapa saiz titik markah. Jadi nanti akan di-update kejap Fatin, tolong cek kejap saiz yang kita dalam saiz titik markah berapa radius. Okey, sementara ni apa-apa pun syarat saiz titik markah tu akan diberikan di dalam grup supaya semua orang nampak. Okey. Kemudian benda tu akan menjadi syarat pertandingan .
Okey, saya nak tengok ada tak lagi soalan. Okey, sementara admin saya memberikan berikan saya lagi soalan. So, saya nak bagi tahu tentang saiz titik markah. Saiz titik markah. Sebenarnya saiz titik markah ni kita boleh gunakan apa sahaja, nak pakai bintang boleh, bulat boleh, 4 segi boleh. Tapi pentingnya maksimum saiz dia adalah 5 cm. Okey, maksimum saiz adalah 5 cm. So kalau kita perhatikan, contohnya saya zoom lah, saya zoom pada satu titik markah, contohnya bagi kat sini lah soalnya. Okey, kejap. Okey, admin ada lagi tak soalan lain lagi? Okey. Alright. So kalau kita lihat ini adalah titik markah, maksimum size kecil lagi tak apa, tak ada masalah. Tapi maksimum size adalah kita ambil jarak daripada titik sini ni sampai ke sini adalah 5 cm sahaja. 5 cm Allahu Akbar. C saya tak cantik. cm. Okey, 5 cm. So bermaksud siapa yang nak pakai bulat pun boleh, bulat. So diameter bulat tu adalah 5 cm. So siapa nak pakai petak tu dia punya sisi dia pun maksimum 5 cm. Okay. Alright. Saya tengok lagi soalan. Mana lagi soalan? Okay. Soalan seterusnya, untuk setiap zon ada masa yang diberi ke? Untuk setiap zon ada masa yang diberi ke? Okay, saya tak berapa faham soalan. Nanti minta tolong tanya balik sekali lagi. Untuk setiap zon ada masa diberikan ke tu? Saya tak faham. Boleh tolong tanyakan balik soalan tu. Titik bulat dalam segmen jingga boleh dilanggar ke? Oh, okey. Okay, kalau kita lihat, okey, soalan dia apa? Titik bulat di zon jingga. So, perhatikan di dalam zon jingga ada satu titik bulat. Okey. So, soalan dia ni, titik bulat ni, inilah. Boleh ke tak langgar dia? Boleh, tak ada masalah. Titik bulat di zon jingga bukannya sempadan. So nak langgar dia, boleh langgar dia. Okey, tak ada masalah. Okey, seterusnya. Halangan itu perlu guna fungsi ultrasonik ataupun tidak? Okey. Untuk halangan, soalan dia adalah halangan perlu guna fungsi ultrasonik ataupun tidak? So itu merujuk pada zon pergerakan bebas lah. Zon pergerakan bebas ada halangan di sini. So perlu atau tidak gunakan ultrasonik? Terpulang kepada partisipan. Untuk peringkat kita kata final ni, untuk peringkat final ni, untuk peringkat akhir negeri ni, terpulang kepada peserta. Dia nak guna ultrasonik ke, dia nak buat coding supaya robot tu elak halangan ke, terpulang. Okay? Alright. Ada lagi tak soalan? Okay, saya buka soalan untuk 4 minit lagi. Kita dah terlebih masa 21 minit ni. Jadi saya buka soalan lagi 4 minit kalau ada. Okay. So apa yang kita akan lakukan nanti, kita akan bagi contoh titik markah tu, saiz dia. Kita akan bagikan dalam dokumen bersama dengan dokumen kotak halangan. Siapa yang takut salah saiz lah benda, print saja A4, akan dapat saiz yang betul. Oh, ada soalan lagi ni. Jika kesemua checkpoint telah diambil tetapi masa melebihi had, adakah markah akan dipotong? Okey. So
Soalan dia, jika kesemua checkpoint telah diambil tapi masa melebihi had, adakah markah akan dipotong? So yang pertama sekali, untuk peringkat akhir negeri ni tidak ada waktu, tak ada masa yang had masa yang kita berikan. Okay, tak ada had masa yang diberikan. Jadi kalau tak ada had masa, maksudnya tak ada benda lah yang ni. 10 minit tu adalah untuk final, grand final. Kita akan, kalau untuk peringkat akhir negeri tak ada markah. Tak ada markah. Tak ada jangka waktu. So jadi bermaksud tak ada benda lah yang perlu dipotong. Tak ada had yang perlu diikuti. Tetapi untuk final nanti, untuk grand final, masa keseluruhan robot apabila bertanding nanti adalah hanya 10 minit. So 10 minit saja. So bermaksud apa? Habis saja 10 minit, robot tidak akan dibenarkan untuk bergerak lagi. Jadi bukan masalah markah akan dipotong, tapi markah tidak akan diterima. Habis selesai 10 minit, robot dah tak boleh nak jalan, so tak boleh lah collect markah lagi dah. Okay. So syarat itu menjawab pada soalan masa tadi, soalan masa. Okay, last 1 minit terakhir. 1 minit terakhir. Okay. Kalau tak ada, saya rasa itu saja taklimat yang diberikan untuk aerobatik. Untuk aerobatik, macam saya katakan tadi, ini adalah taklimat syarat pertandingan. Okay, tadi ada soalan-soalan berkenaan dengan bagaimana nak gerakkan robot. Itu semua tu bukannya sekarang. Itu nanti waktu bengkel aerobatik nanti, minggu 22-23 bulan, tanya di sana. Okay. Alright. Kemudian lagi satu, mungkin ada antara guru-guru di sini mungkin baru nak digest, baru nak baca balik dokumen. Petang nanti pukul 2 kita akan ada sekali lagi taklimat yang sama. Mana konten, dari segi konten saya akan terangkan benda yang sama, tapi mungkin selepas ini baru guru ada soalan-soalan tambahan, boleh juga ditanya pada pukul 2 nanti. Okay? Alright. So sekian saja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat petang.